Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Makin Zahari dan kawan saya Muhammad Mughris daripada kelas 3 akan memberikan pembentangkan berkenaan penilaian kaedah oral auditory verbal. Baiklah, definisi kaedah oral. Kaedah oral dalam latihan pertuturan merujuk kepada pendekatan pengajaran yang menekankan penggunaan bahasa lisan sebagai medium utama komunikasi, khususnya bagi individu yang mempunyai masalah pendengaran. Kaedah oral ialah kaedah yang melatih individu untuk menggunakan pertuturan, pendengaran dan juga pembacaan bibir. Tujuan kaedah oral adalah untuk membantu mereka yang mempunyai masalah pendengaran ataupun pertuturan untuk berkomunikasi seperti individu normal tanpa bergantung kepada penggunaan bahasa isyarat. Jenis kaedah oral yang pertama ialah aural oral. Kaedah aural oral ialah pendekatan dalam pendidikan individu bermasalah pendengaran yang menggabungkan penggunaan pendengaran dan juga pertuturan, aural dan oral, serta pembacaan bibir untuk membangunkan kemahiran komunikasi lisan. Kaedah ini menggalakkan kanak-kanak untuk bertutur, tidak menggalakkan kanak-kanak untuk menggunakan bahasa isyarat dan juga membantu kanak-kanak untuk mengembangkan kemahiran mendengar, bertutur dan juga membaca bibir. Jenis kaedah oral yang seterusnya adalah kaedah speech reading. Kaedah speech reading ialah satu pendekatan komunikasi yang melibatkan memahami percakapan dengan hanya melihat pergerakan mulut, bibir, ekspresi muka, penutur dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pendengaran semata-mata. Teknik ini memahami pertuturan dengan menginterpretasi pergerakan bibir penutur, riak wajah ketika penutur mengucapkan kata-kata dan juga pergerakan lidah penutur. Teknik ini sering digunakan oleh kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran. Jenis kaedah oral terakhir ialah auditory verbal. Kaedah oral auditory verbal ataupun AVT adalah satu pendekatan khusus dalam pendidikan dan terapi pertuturan bagi individu bermasalah pendengaran yang menekankan penggunaan pendengaran sepenuhnya untuk membangunkan bahasa lisan tanpa bergantung kepada bahasa isyarat ataupun kaedah pembacaan bibir secara utama. Penggunaan kaedah auditory verbal menubuhkan kepada penggunaan sistem pendengaran kanak-kanak dan tidak menggunakan cue visual dan juga menggalakkan kanak-kanak untuk memahiri kemahiran mendengar. Kaedah ini juga memerlukan kanak-kanak untuk ahli terapi yang bertanggungjawab ketika melakukan terapi auditory verbal akan menutup mulut semasa sesi terapi untuk memastikan kanak-kanak menggunakan sepenuhnya kebolehan untuk mendengar mereka. Okey, baiklah. Seterusnya adalah golongan pelajar yang sesuai untuk menggunakan kaedah auditory verbal. Golongan yang pertama ialah kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran, mild sehingga profound. Termasuklah kalangan pendengaran ringan, sederhana atau teruk, masih mempunyai sisa pendengaran yang boleh dimanfaatkan. Ia lebih berkesan jika menggunakan alat bantu pendengaran ataupun implan koklear. Seterusnya adalah kanak-kanak yang telah menerima sesi intervensi awal. Jika dikesan dengan awal, contohnya ketika sejak bayi ataupun di waktu prasekolah, dan ibu bapa kanak-kanak tersebut telah memulakan sesi terapi sebelum umur 3 atau 5 tahun, ini penting kerana pengembangan bahasa pada waktu itu sangat pesat, dan jika sesi intervensi dilakukan pada umur tersebut, impak sesi intervensi tersebut akan lebih dominan. Yang ketiga ialah kanak-kanak yang menggunakan alat teknologi pendengaran. Kanak-kanak ini menggunakan hearing aid atau implan koklear secara konsisten. Alat ini dapat membantu mereka untuk mendengar bunyi yang diproses dalam latihan auditory verbal. Yang keempat adalah kanak-kanak dengan sokongan ibu bapa yang tinggi.
Tidak dinafikan juga, ibu bapa perlu terlibat aktif dalam latihan di rumah dan juga mengamalkan komunikasi lisan secara berterusan di dalam kehidupan harian. Konsistensi ini sangat penting dalam kaedah audioverbal. Yang kelima ialah kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah kognitif yang serius. Ini merujuk kepada kanak-kanak yang mempunyai tahap perkembangan kognitif yang normal atau hampir normal dan kanak-kanak ini boleh memberikan tumpuan dan keupayaan untuk memproses bunyi dengan baik. Yang terakhir ialah kanak-kanak yang disasarkan untuk mengikuti sesi pendidikan inklusif. Pelajar yang dirancang untuk belajar di sekolah aliran perdana memerlukan kemahiran komunikasi lisan yang baik untuk membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan sebaya. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan contoh situasi yang menggunakan kaedah auditory verbal. Yang pertama ialah komunikasi dalam kehidupan seharian. Kaedah ini melatih kanak-kanak untuk memahami dan menggunakan bahasa melalui pendengaran dalam situasi sebenar seperti berbual dengan ibu bapa di rumah ataupun ingin meminta sesuatu. Contohnya, saya mahu air, saya mahu makan atau saya mahu ke tandas. Ini dapat membantu kanak-kanak untuk menggunakan bahasa secara semula jadi dan bukan secara hafalan semata-mata. Ini bermaksud pelajar itu dapat memahami konteks percakapan tersebut. Yang kedua ialah pembelajaran dalam bilik darjah. Murid dapat mendengar arahan guru tanpa bergantung pada bahasa isyarat semata-mata dan membolehkan mereka untuk mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan kelas dan lebih mudah untuk mengikuti pengejaran kelas arus perdana sekiranya mereka berniat untuk mengikuti pembelajaran inklusif. Dan yang ketiga ialah interaksi sosial. Kaedah auditory verbal membantu untuk kanak-kanak berkomunikasi dengan rakan tanpa bantuan visual yang berlebihan. Dia juga membolehkan mereka untuk memahami nada suara, emosi penutur dan juga intonasi yang digunakan sewaktu bercakap. Ini dapat membantu untuk membina keyakinan diri murid di dalam ketika berkomunikasi. Nombor 4 ialah penggunaan dalam persekitaran komuniti. Dalam situasi seperti membeli barang di kedai, berkomunikasi dengan orang luar seperti jiran, guru ataupun jurujual di kedai supermarket, ataupun menggunakan telefon dan juga peranti digital. Kanak-kanak dapat belajar untuk menyelesaikan diri untuk berkomunikasi dalam pelbagai situasi sebenar di dalam aktiviti harian mereka. Nombor 5 adalah pembelajaran secara kontekstual natural environment learning. Kaedah ini sangat menekankan pembelajaran yang berlaku dalam aktiviti harian seperti makan, bermain ataupun berjalan. Bahasa diajar secara spontan, bukan hanya melalui latihan formal. Ibu bapa perlulah memainkan peranan untuk menjadi model bahasa utama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran. Seterusnya adalah kelemahan kaedah auditory verbal. Kelemahan kaedah auditory verbal perlu difahami secara kritikal kerana pendekatan ini tidak sesuai untuk semua pelajar walaupun berkesan dalam situasi tertentu. Kelemahan kaedah auditory verbal yang pertama ialah ia tidak sesuai untuk semua MBPK masalah pendengaran. Ia kurang berkesan bagi MBPK yang kehilangan pendengaran tahap mid, severe, tahap mild, severe dan profile tanpa bantuan teknologi. Dan juga MBPK yang tidak mendapat intervensi awal akan mempunyai masa sukar untuk belajar melalui kaedah auditory verbal. Kelemahan yang kedua adalah kaedah ini bergantung sepenuhnya pada tahap akses pendengaran MBPK. Keberkesanan kaedah auditory verbal sangat bergantung kepada tahap pendengaran, alat bantu dengar dan juga kejelasan input bunyi. Jika akses terhadap bunyi adalah terhad, pembelajaran bahasa akan terganggu. Kelemahan yang ketiga adalah ia menggambarkan komunikasi visual.
Kaedah auditory verbal tidak menggalakkan kanak-kanak untuk menggunakan bahasa isyarat ataupun cue visual. Hal ini boleh menghadkan pilihan komunikasi MPPK. Yang keempat adalah kurangnya kefleksibiliti terhadap kepelbagaian gaya pembelajaran. Pendekatan ini bersifat tetap dan berfokus pada satu mod komunikasi sahaja, iaitu komunikasi lisan, yang tidak semua murid mampu belajar dengan cara yang sama. Kelemahan yang kelima ialah bukti kajian masih lagi terhad. Walaupun sudah banyak hasil yang positif terhadap kaedah auditory verbal, masih terdapat beberapa kajian yang menyatakan bahawa keputusan tidak konsisten dalam semua aspek seperti kemahiran membaca. Keberkesanan belum dapat disahkan sepenuhnya secara universal. Kelemahan yang keenam adalah risiko tekanan kepada murid. Penekanan terhadap pertuturan boleh menyebabkan tekanan untuk bercakap seperti orang normal, tekanan untuk bertutur dengan betul dan fokus mendengar secara berterusan, dan juga cabaran persekitaran bising ataupun kompleks. Baiklah, seterusnya adalah strategi pengajaran kaedah auditory verbal. Strategi yang pertama ialah menekankan penggunaan pendengaran secara maksimum. Guru perlu menggalakkan murid untuk mendengar dahulu sebelum melihat dan mengurangkan kebergantungan kepada visual seperti membaca bibir ataupun menggunakan bahasa isyarat pada peringkat awal. Seterusnya adalah untuk menggunakan intonasi suara yang jelas dan semula jadi. Strategi kedua adalah pengulangan dan pengukuhan bahasa, iaitu repetition and reinforcement. Guru mengulang perkataan ataupun ayat secara konsisten dalam pelbagai situasi dan menggunakan teknik modeling, menunjukkan cara sebutan yang betul dan juga memberi penugahan positif apabila murid berjaya memberi respon. Strategi yang ketiga adalah penggunaan bahasa secara semula jadi dan berterusan ataupun naturalistic teaching. Kaedah ini merujuk kepada pengajaran yang berlaku dalam situasi harian, iaitu natural context. Bahasa diajar melalui interaksi sebenar dan bukan hafalan semata-mata. Bercakap secara natural, tidak terlalu kuat ataupun robotik, dan juga ulang perkataan dalam konteks yang bermakna. Strategi keempat adalah pengurangan gangguan bunyi, auditory clarity. Pastikan persekitaran pembelajaran senyap dan fokus. Strategi ini memerlukan pengajar untuk meletup kipas dan bunyi latar untuk memastikan bunyi audio yang terima ke dalam telinga murid adalah jelas dan guru perlu bercakap berhampiran alat pendengaran murid, iaitu telinga murid. Strategi yang kelima adalah soalan terbuka untuk merangsang bahasa. Elakkan penggunaan soalan ya atau tidak, soalan yang tertutup, dan menggunakan soalan yang mendorong murid bercakap, iaitu menggunakan soalan yang open-ended, tidak tertutup di situ saja, seperti apa ini dan kamu buat apa tadi. Soalan berbentuk seperti ini menggalakkan murid untuk berfikir dan mencipta ayat dalam fikiran mereka. Seterusnya, menggalakkan mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka telah fikirkan. Strategi yang terakhir ialah strategi scaffolding, iaitu bimbingan berperingkat. Bermula dengan bantuan yang tinggi, kemudian dikurangkan secara beransur-ansur seperti guru menjadi model untuk membuat ayat, murid ikut dan akhir sekali murid berjaya untuk memilih ayat sendiri. Baiklah, akhir sekali saya akan membentangkan berkenaan proses pembelajaran kaedah auditory visual. Langkah yang pertama ialah pendedahan kepada bunyi, iaitu auditory input. Murid didedahkan kepada bunyi bahasa melalui alat bantuan pendengaran dan mengorganisasi dan mematangkan lagi laluan auditori.
Ini dapat membantu untuk membina keupayaan memproses bunyi secara bermakna. Langkah yang seterusnya adalah diskriminasi dan pengecaman bunyi. Murid belajar untuk membezakan bunyi dan mengenal perkataan. Langkah yang ketiga adalah langkah pemahaman bahasa, receptive language. Murid dapat mengaitkan bunyi dengan makna melalui pengalaman harian. Proses ini berlaku melalui interaksi kontekstual. Akhir sekali adalah penghasilan pertuturan, expressive language, di mana murid mampu untuk meniru bunyi dan perkataan berdasarkan apa yang mereka dengari dalam situasi harian. Belum balas auditori dapat membantu mereka untuk membetulkan sebutan mereka. Itu sahaja daripada. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mukris bin Mazlan, kelas 3, option pendidikan khas masalah pendengaran, dan untuk bahagian saya akan menerangkan tentang apakah kelebihan-kelebihan kaedah auditori verbal yang telah dijelaskan oleh saudara Aiman tadi. Okey, baik. Untuk kelebihan kaedah auditori verbal yang pertama ialah kaedah ini dia dapat meningkatkan perkembangan bahasa lisan murid secara signifikan dan semula jadi. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah auditori verbal ni atau singkatannya AV, dia menekankan penggunaan input auditori secara maksimum yang membantu pembentukan bahasa secara semula jadi. Seperti yang kita tahu, yang kaedah auditori verbal ni dia memfokuskan kepada untuk membantu untuk meningkatkan kemahiran mendengar budak tu secara maksimum tanpa bantuan bahan visual. Dia nak actually fokus kaedah ni, yang paling utama dia tak nak budak atau murid LPK ni yang masih ada baki pendengaran ni, dia tak nak murid ni terlalu bergantung kepada bahasa isyarat ataupun gerakan bibir. Dia nak budak tu dapat mendengar bunyi bahasa yang disampaikan, lepas tu dapat memproses, dapat memahami, lepas tu dapat mengeluarkan, dapat mengekspreskan bahasa dan at least dan bahasa yang telah yang telah dituturkan tu at least boleh difahami oleh orang lain. Tapi yang paling penting dia kena faham dululah bunyi bahasa tu, lepas tu dia proses, faham, lepas tu dia dapat mengeluarkan. Tapi yang paling penting dia dapat mendengar. At least dia nak kaedah yang ni, dia punya first main dia nak murid tu dapat mendengar. Dia nak memaksimumkan dia punya sisa pendengaran murid tu. Lepas tu dia dapat membantu perkembangan sebutan, intonasi dan tata bahasa murid. Sebabkan kaedah ni dia pakar terapit akan mengajar murid tu tentang segala aspek bahasa melalui bunyi. Sebab kita tahu budak-budak ni dia punya main dia antara faktor utama mereka dapat mempelajari bahasa ialah melalui bunyi. Dapat bunyi, dia dengar bunyi, so dia dapat meniru. Contohnya macam ibu bapa tu, bahasa yang dituturkan oleh ibu bapa di rumah akan ditiru oleh anak dan mereka akan guna benda tu untuk berkomunikasi. So aspek utama untuk budak ni belajar bahasa ialah melalui bunyi. So kaedah ni dia akan mengajar murid segala aspek dalam bahasa. Contohnya dari segi morfologi, fonem, fonetik, sintaksis, apa lagi, sebutan, intonasi. Contohnya kalau macam sebutan tu, dia akan ajar sebutan huruf vokal A, E, I, O, U, sebutan huruf konsonan. Konsonan kan banyak, konsonan asli dengan konsonan pinjaman. Konsonan contohnya bunyi huruf getaran, bunyi huruf sisipan, bunyi huruf sengawan, bunyi huruf letupan, letusan, te, de, je tu, je, ga, semua tu kan. Lepas tu intonasi. Contohnya kaedah ni juga akan mengajar murid
intonasi, contohnya intonasi untuk ayat penyata ni macam mana, ayat tanya macam mana, ayat ayat berita macam mana, contohlah ayat seru macam mana. Mungkin untuk intonasi ni mungkin untuk murid yang advance, tapi untuk murid yang peringkat awal, mereka pakar terapi akan ajar mereka ni sebutan huruf, dan memfokuskan kepada pendengaran murid itulah. Pakar terapi dia sebut, lepas tu murid dikendaki untuk mengulang semula. At least diorang dapat dengar bunyi bahasa yang disampaikan pakar terapi, dapat faham, lepas tu dapat mengekspreskan semula. Lepas tu dari segi tata bahasa lah, of course, kajian KAIPA dan Dalsa menunjukkan kanak-kanak yang melalui terapi kaedah ini boleh mencapai bahasa reseptif dan ekspresif yang setara dengan usia kanak-kanak tipikal. Bahasa reseptif maknanya input yang dapat diterima oleh budak tu, input bunyi bahasa yang diterima. Maknanya kalau bahasa reseptif budak tu bagus, maknanya budak tu boleh faham bunyi bahasa yang diterima. Kalau dari segi bahasa ekspresif pula, maknanya budak tu dapat faham, lepas tu dapat memproses otak dia, lepas tu dapat mengeluarkan, dapat mengekspreskan bahasa semasa budak tu berkomunikasi yang boleh difahami oleh orang lain. Gitulah. At least budak tu faham bunyi bahasa yang diterima, dapat memproses, lepas tu dapat mengeluarkan bahasa, lepas tu bahasa yang dikeluarkan tu pula dapat difahami oleh orang lain semasa berkomunikasi. Kelebihan yang kedua ialah menggalakkan perlibatan ibu bapa. AV menekankan, kaedah AV ni menekankan peranan ibu bapa sebagai fasilitator utama dalam pembelajaran harian. Sebabkan kita tahu ibu bapa ni orang yang paling rapat dengan murid, kan? So ibu bapa ni boleh menjalankan kaedah auditory verbal ni kepada murid secara harian dan berterusan. Ialah sebab pakar terapi nak datang setiap hari pun tak boleh, kan? Paling kerap pun seminggu sekali, sebulan sekali. So ibu bapa lah yang kena memainkan peranan penting dalam menjalankan kaedah AV ni kepada anak mereka. Sebabkan kaedah AV ni pun dia taklah susah. So cara dia, pakar terapi memberi panduan dahulu kepada ibu bapa tentang cara-cara nak buat kaedah ni. Lepas tu ibu bapa akan mengaplikasikan kaedah yang telah dipelajari daripada pakar terapi itu kepada anak mereka. Lepas tu ibu bapa akan menjalankan latihan kaedah AV ni kepada anak mereka secara berterusan dan harian. So latihan berterusan di rumah ni dapat membantu anak-anak ni mempercepatkan perkembangan pembelajaran bahasa mereka secara efektif. Okey. Kelebihan kaedah AV yang ketiga ialah dapat meningkatkan kemahiran mendengar murid secara maksimum. Sebabkan fokus utama kaedah ini ialah melatih otak untuk mentafsir bunyi. So maksudnya kat sini kaedah AV ni dia akan fokus untuk melatih otak murid untuk memproses dan mentafsir bunyi bahasa yang diterima oleh murid itu, lalu dapat mengekspreskan bahasa dan semasa mereka berkomunikasi. Tapi yang paling penting mereka ni dapat mendengar dahulu. Yelah kalau tak dapat mendengar pun susah juga. At least so kaedah ni dia nak melatih murid untuk mendengar bunyi bahasa, lepas tu dapat memproses, dapat memahami, lepas tu dapat menyampaikan tanpa tanpa menggunakan sebarang visual. Contohnya gerak bibir, tak pun bahasa isyarat. Sebabkan kaedah ni dia tak nak menggalakkan murid ni terlalu bergantung kepada bahasa isyarat. So kaedah ni dia nak murid tu dapat mendengar bunyi bahasa, dapat memahami bunyi bahasa yang diterima tu, yang didengar tu, lepas tu dapat mengekspreskan. Dia tak nak murid tu terlalu bergantung kepada bahasa isyarat. So dia nak melatih otak budak tu untuk dapat mentafsir maklumat auditori yang melibatkan bahasa atau bunyi bahasa, lalu dapat mengekspreskan. Lepas tu membantu murid memanfaatkan baki pendengaran yang ada. Ialah kalau murid tu masih boleh dengar sikit-sikit, takkanlah nak bergantung kepada bahasa isyarat je, kan? So macam sayang lah gitu. Sayang murid. So kalau masih ada baki pendengaran tu, kita masih boleh memaksimumkan dia punya keupayaan pendengaran tu, walaupun dia punya baki pendengaran tu baki
bagi pendengaran murid tu stay sikit. Even tahap profound pun kita boleh bantu lagi dengan melalui kaedah ini, tapi dengan adanya, kalau bantulah, lepas tu dapat dia ni juga sangat penting untuk perkembangan komunikasi jangka panjang, supaya murid ni dapat berkomunikasi dalam masyarakat umum. Gitulah. Okay, kelebihan yang keempat ialah dapat mengoptimumkan perkembangan otak melalui rangsangan auditori awal. Pendekatan ini memanfaatkan neuroplastisi, keandalan otak pada usia muda, menurut Binos et al. 2021, iaitu maksud keandalan otak ni maknanya kecekapan otak untuk dapat memahami dan memproses maklumat auditori yang melibatkan bahasa secara cepat dan efektif. Mungkin budak ada tahap masing-masing, mungkin lambat ke apa, tapi at least diorang boleh, walaupun mungkin ambil masa, tapi at least diorang boleh buat benda tu. Lepas tu boleh dengar, at least diorang boleh dengar, yang penting paling ni, boleh dengar. Lepas tu rangsangan pendengaran membantu perkembangan listening brain. Sebabkan kaedah ni memfokus pendengaran. Dan sebelum mereka dapat memahami, dapat mengekspreskan semula, yang penting budak tu boleh faham, boleh dengar bunyi bahasa, boleh bezakan, lupa cakap, boleh bezakan bunyi bahasa, bunyi ni, bunyi huruf ni, perkataan ni, gitu. At least diorang boleh dengar dan dapat membezakan bunyi bahasa. Kalau boleh dengar tapi susah nak membezakan, susah juga. Sebabkan bila dah pandai beza tu, dah masuk aspek faham. Lepas tu lebih berkesan jika dimulakan seawal mungkin. Of course lah, terutamanya kepada murid yang ada masalah kehilangan pendengaran prelingual ke postlingual ke kan, tu penting lah. Sebabkan kalau lambat-lambat mungkin perkembangan bahasa murid boleh terbantu. Gitulah. Okey, baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang apakah implikasi kaedah auditory verbal ni, ataupun saya sebut AV saja, kepada proses pendidikan MVK ni. Baik, implikasi pertama ialah kaedah AV ni dia dapat memberi kesan ataupun impak yang besar terhadap matlamat pendidikan, iaitu dari segi inclusivity dan mainstreaming. Iaitu kaedah AV ni dia memberi implikasi besar kepada hala tuju pendidikan inklusif, iaitu sebabkan murid MVK ni dia diajar untuk menguasai bahasa lisan melalui pendengaran. So dekat situ secara tak langsung dapat membolehkan MVK ni mengikuti kurikulum arus perdana. Sebabkan mereka ni tak terlalu bergantung kepada bahan visual seperti gerak bibir dan bahasa isyarat. So secara tak langsung mereka dapat berkomunikasi seperti biasa dengan murid tipikal dan guru arus perdana. Bahkan kita tahu, tak semua orang tahu bahasa isyarat, tak kisahlah BMKT ke BIM ke ASL ke kan. So bila murid yang ada masalah pendengaran ni, bila murid yang ada masalah pendengaran ni dapat bercakap seperti orang biasa, so secara tak langsung ke situ ada dia punya aspek penting inklusif ke situ. Dan sebabkan mereka ni dapat bercakap seperti orang biasa. Kajian Cleveland Clinic tahun 2022 menunjukkan murid yang mengikuti kaedah AV ni ataupun auditory verbal therapy berpotensi menyertai sekolah arus perdana dan mencapai prestasi akademik setara dengan rakan sebaya normal. Sebabkan mereka ni dapatlah sebabkan bila murid dapat menguasai segala ilmu dan apabila murid ni dia dapat menguasai segala ilmu bahasa melalui kaedah AV ni, so secara tak langsung dekat kelas juga ia dapat memudahkan murid untuk memahami segala maklumat yang disampaikan oleh guru. Walaupun mungkin guru tu mungkin agak laju tapi murid ni dapat still follow lah. Tapi mungkin dari segi contohnya macam susunan kelas ke susunan kelas ke susunan atau kelas tu mungkin perlu disesuaikan supaya murid yang supaya MVK tu yang masuk pendidikan inklusif, lepas tu dia ni dah melalui kaedah AV ni, so supaya mereka ni dapat mendengar dan
memahami apa yang guru sampaikan. Contohnya meletakkan murid itu dekat tempat yang paling hampir dengan guru. Contohlah sebabkan walaupun orang ni dah melalui kaedah AVIS, tapi mereka ni masih still kena ada macam apa inisiatif yang perlu dilakukan oleh guru supaya budak ni tak ketinggalan. Yalah, mereka ni mungkin masih boleh dengar, tapi tapi tahap pendengaran orang tu still ada lah, sukar lah untuk murid tu dengar. So kepelbagaian pengubahsuaian dari segi kaedah guru mengajar tu perlu ada. So lepas tu kaedah AV juga secara eksplisit dapat menyasarkan integrasi murid ke dalam pendidikan umum. Maknanya mereka ni dapatlah mengikuti pendidikan kurikulum masyarakat umum. Implikasi yang seterusnya ialah dia memberi kaedah auditory verbal dapat memberi kesan terhadap kurikulum dan perancangan pengajaran guru, iaitu kurikulum perlu diubah supaya memberi penekanan kepada kemahiran mendengar, iaitu listening skill, dan perkembangan bahasa lisan. Lepas tu guru perlu merancang aktiviti yang berasaskan bunyi, iaitu audio based learning, dan aktiviti itu pula perlulah secara berulang dan berperingkat. Sebabkan kebanyakan session ataupun aktiviti yang ada kaedah AV ni, yang berteraskan kaedah AV ni, dia melibatkan bunyi, of course. Lepas tu dia perlu dibuat berulang kali dan secara scaffolding secara berperingkat, supaya budak tu dapat menguasai bahasa, bukan sekadar hafalan sahaja. So dia perlu buat secara berterusan harian. So supaya budak tu dapat memahami konsep bahasa tu macam mana, bukan sekadar teori saja, tapi dari segi komunikasi dan juga bahasa reseptif dan ekspresif doang. Tapi yang paling penting komunikasi itulah. Contohnya macam aktiviti macam yang saya sebut tadi, aktiviti yang pakar terapi tu dia sebut satu perkataan, lepas tu suruh murid tu ulang semula. So dekat situ dia punya session aktiviti tu dekat situ dia dibuat secara berulang kali. Sebabkan pakar terapi tu pun sometimes pun dia perlu ulang perkataan yang disebut tu berulang kali supaya budak tu dapat dengar banyak kali, lepas tu faham. Yelah, sebab budak mesti ada masalah kan. Lepas tu kandungan pembelajaran mungkin perlu dipermudahkan dari segi bahasa, iaitu guru mungkin perlu menggunakan bahasa yang ringkas tapi jelas. Ringkas, dia walaupun ringkas tapi masih jelas dan lengkap lah untuk murid yang MBK tu faham. Janganlah menggunakan bahasa yang melirik-lirik. Yelah, budak ni mungkin dah faham, tapi diorang punya auditory visual tu maklumat auditori yang perlu ditafsir oleh otak tu mungkin mungkin memakan masa sikit. So mungkin bahasa guru yang sampaikan tu dalam PDP tu perlu ringkas, perlu sesuai dengan tahap murid tu. Lepas tu perlu disampaikan secara beransur-ansur mengikut tahap pendengaran murid, iaitu secara jelas lah. Bukanlah menggunakan intonasi yang tak betul, menggunakan sebutan yang tak betul kan, suara pun tak sampai. So dia kena tengok tu. Terus baik, seterusnya implikasinya ialah kaedah AV ni memberi kesan terhadap perkembangan kognitif, bahasa dan komunikasi murid, iaitu kaedah AV ni dia memberi kesan langsung kepada perkembangan murid, iaitu dapat merangsang perkembangan otak auditori melalui pendedahan awal bunyi, iaitu dapat melatih otak ABK itu untuk mentafsir bunyi bahasa yang disampaikan oleh pakar terapi, seterusnya dapat mengekspreskan semula bahasa itu tanpa bantuan visual. Mereka akan pandang tempat lain, lepas tu pakar terapi tu dia akan cakap satu perkataan, so dia akan suruh murid tu ulang semula. Lupa cakap tadi tanpa bantuan visual, lupa cakap tadi. Lepas tu dia membantu perkembangan kemahiran bahasa reseptif dan ekspresi murid serta kemahiran komunikasi lisan. Menurut kajian Kaipa dan Dancer, dia hanya menunjukkan peningkatan murid yang melalui kaedah AV ni, dia menunjukkan peningkatan dalam persepsi pertuturan mereka, iaitu
Diorang punya cara diorang pandang komunikasi tu. Mungkin situasi, mungkin dalam situasi ini komunikasi yang perlu disampaikan oleh murid tu mungkin macam ni, mungkin intonasi dia macam ni, macam itulah. Lepas tu kepayaan bahasa murid serta kefahaman komunikasi. Mereka ni at least boleh faham apa yang orang lain sampaikan. Itulah penting. Namun perkembangan mungkin akan mengambil masa lah, perlahan, serta perlu intervensi awal. Yelah, sebab kaedah ni bukanlah macam kita ajar lepas tu murid tu terus faham. Dia memakan masa lah sikit. Okey, baik. Saya akan menerangkan pula contoh-contoh aktiviti atau session yang melibatkan kaedah auditory verbal ini. Okey, contoh aktiviti yang menggunakan kaedah auditory verbal ni, yang pertama ialah aktiviti yang bernama cari bunyi, iaitu dia memerlukan 2 orang pembimbing. Biasanya melibatkan seorang ibu atau bapa, lepas tu seorang pakar terapi. Okey, yang si ibu ni dia akan buat aktiviti visual yang menarik yang menarik perhatian budak tu, dan pada masa yang sama yang si pakar terapi tu akan buat satu bunyi, sama ada bunyi apa-apa, bunyi ber ke, bunyi se ke, bunyi he ke, untuk lihat sama ada budak tu respon atau tidak terhadap bunyi yang dihasilkan oleh si pakar terapi tu. Dia untuk lihat lah budak tu masa dia tengok aktiviti visual si ibu tu, dia akan react ke tak bunyi yang dihasilkan oleh pakar terapi tu. Listen, Mummy. Listen, Mummy. Ella. Yeah, put it on, Mum. Okay. Ready? Yeah. Okey, untuk aktiviti yang kedua ialah bernama dengar dan pilih, iaitu untuk menguji murid mengenal pasti bunyi dan memadankan bunyi itu dengan perkataan atau objek yang berkaitan dengan bunyi yang dihasilkan oleh pakar terapi. Contohnya si pakar terapi tu sebut dia sebut bunyi huruf, bunyi perkataan bola. So lepas budak tu dengar, lepas tu murid dikehendaki untuk memilih gambar bola. Biasanya pakar terapi tu duduk kat belakang lah. Pakar terapi duduk belakang, murid tu duduk belakang depan. Pakar terapi tu sebut bola, so murid macam dengar, lepas tu dia akan pilih mana gambar bola. Contohlah. Putih. Minum. Auto. Dan aktiviti yang terakhir sekali ialah aktiviti yang bernama ulang semula bunyi huruf atau perkataan, iaitu pakar terapi akan menyebut bunyi sesuatu sebutan tu atau bunyi sesuatu perkataan, lalu murid dikehendaki untuk dia dengar, lepas tu dia akan dikehendaki cuba ulang semula perkataan yang disebut oleh pakar terapi. Contohnya pakar terapi tu dia sebut perkataan kucing, lepas tu murid tu akan dengar, lepas tu dia akan cuba mengulang semula perkataan tu. Dia untuk mengujilah sama ada murid tu dengar atau tidak, dengan jelas atau tidak. Anar. Anak. Tarbuz. Termus. सीताफल सीताफल. करेला केला. कद्दू कद्दू.